Bayangkan korang balik kerja penat-penat, nak tidur tapi kipas berhabuk. Lepas tu nak kena hadap kipas slow. Nak panjat basuh, malas. Nasib baik kat dapur aku ada duster brush khas untuk kipas. Tak payah panjat-panjat, duster ni pun dah panjang dah. Tinggal masuk je bilik, lap kipas dari bawah je. Mudah sangat nak pakai benda ni. Kerja yang patutnya ambil 15 minit, jadi 5 minit pun tak sampai. Segala habuk dekat kipas tu melekat dekat duster brush ni. Lepas tu aku pergi belakang rumah. Nasib baiklah belakang rumah aku ni hutan. Senang buang je habuk kat situ. Lepas tu baki habuk yang kat bawah tu aku tak sapu tau. Nanti sapu dia terbang. Aku pakai je vacuum cordless ni. Mudah. Dah lah ringan. Tak payah pakai wayar-wayar. Tinggal charge je pakai type C. Kalau habis bateri. Kalau korang nak duster brush dengan vacuum cordless yang tak ada pada zaman korang lahir dulu ni, korang check link aku letak dalam video ni. Lepas kipas pun dah bersih, apa lagi? Tidurlah. Ayo, petang-petang tidur.